isu ada perempuan kena tolak dengan laki dia dekat grid. Tercampak dekat gaung 30 meter. Kau ingat tak peristiwa tu? Kau kena fikir waras tau. Kenapa agaknya suami tu sampai buat tindakan yang macam tu? Ada fikir tak? Sebab itu Kak Tan cakap, orang lelaki ni, kalau dia dah mula tinggikan suara, kita diam. Kita orang perempuan ni kena mengalah. Oh, tak boleh. Kita perempuan mesti memperjuangkan hak kita. Kalau lelaki boleh, perempuan juga boleh. Engkau jangan cabar Allah Aku bukan nak menyebelahi lelaki, tapi aku bercakap berlandaskan kepada agama. Sekarang ni aku nak cakap engkau. Orang lelaki dengan orang perempuan, siapa yang Allah jadikan lebih awal? Jawab. Siapa? Lelaki. Di situ dah nampak dah bahawa Allah meletakkan lelaki itu mendahului. Kau faham tak sayang ilmu tasawuf ni? Allah meletakkan lelaki itu mendahului. Kemudian turunlah syiar Islam. Rasulullah SAW membawa syiar Islam ini, yang mana seorang lelaki itu menjadi khalifah. Kalau dia bersolat, dia menjadi imam. Kalau dia sakit, anak lelaki dia. Tak boleh orang perempuan jadi imam kecuali makmumnya wanita saja. Allah dah menggariskan hidup kita ni, fitrah kita sebagai lelaki, sebagai perempuan. Kenapa kita nak lawan fitrah tu? Dalam rumah tangga, kau berkahwin, kau bekerja, kau berniaga. Kau berkahwin, kau buat affiliate. Boom! Kau punya rezeki kau meletup. Strike! Duit beratus-ratus ribu masuk dalam akaun kau. Dan suami kau tertinggal di belakang. Kau cakap apa? Oh, aku berjaya kerana aku pandai. Aku berjaya sebab aku fikir. Aku berjaya sebab usaha aku. Kalau nak harapkan suami aku, tak dapatlah semua ni. Kau keluarkan ayat-ayat neraka macam tu, kau tunggulah balasan Allah. Kau sedar tak rezeki yang kau dapat tu adalah rezeki suami yang Allah hantar dengan kau sebagai isteri, sebagai asbab. Kau tahu tak bahawa kau mendapat rezeki selepas kau kahwin berkat doa seorang suami yang mendoakan kau? Kau tak nampak kan doa tu? Yang kau nampak kerana kepandaian kau. Yang kau nampak kerana kebijaksanaan kau. Jadilah kau isteri yang lupa daratan. Jadilah kau isteri yang sombong. Isteri yang boleh cakap, aku suami anytime. Sebab kau banyak duit. Jadi Kak Tam memberi peringatan ini kepada diri Kak Tam. Supaya apabila suatu hari Allah uji kau dengan kejayaan, Allah uji kau dengan rezeki, jangan kau lupa tentang kewujudan seorang suami yang sering kali mendoakan kau. Para suami, cuba dengar pula apa Kak Tan nak cakap. Untuk mengelakkan isteri daripada hilang hormat terhadap anda, jadilah suami yang bertanggungjawab. Kau pegang baik-baik tanggungjawab. Kalau kau belum faham apa itu tanggungjawab seorang suami, pergilah berguru dengan orang-orang yang dipercayai, yang boleh memberi kau ilmu. Sebab ramai orang fikir tanggungjawab seorang suami itu hanya sediakan rumah, bagi makan, bagi pakai. Tak cukup saya. Kena faham bahawa tanggungjawab suami juga adalah memberi perlindungan emosi kepada isterinya. Kena jaga perasaan dia.